Lama tak tuan tunggu kereta Beza. Okey, kita banyak komen ataupun keluhan kesah daripada orang ramai lah customer kita kan yang beli kereta Pro 2 Beza baru ni. Memang lama, saya tak boleh buat apa. 3 ke 6 bulan. Dia tak adanya 2 bulan lebih, susah nak dapat macam tu. Kadang-kadang salesman ni dia kencing buat stok-stok kereta ni. Aku pun tak tahulah, korang pun pelik juga kan kena kencing. Patutlah macam-macam. Apa ni, pemimpin kencing sebab korang pun senang kena kencing. Dengan salesman pun kena kencing juga. Aku pelik betul. Beza ni memang lama tunggu kan. Tak boleh buat apa. Dia untuk sekarang yang bulan April 2025 mungkin lah 3 ke 6 bulan lah. Lebih kurang macam tu lah. Memang kecewa nunggu. Sebab kebanyakannya memang orang nak beli kereta ni sebab dia jimat minyak. Lepas tu mungkin dia tak banyak problem lah. Setengah orang fikir macam tu lah. Rasanya macam tu lah kot. So jadi itu yang menyebabkan kereta Beza yang dulu design ni memang pekak gila. Tiba-tiba ramai orang nak order. Memang ramai orang order sebab apa, berbala-bala ya. Dia punya fuel consumption tahan apa semua bala-bala. Itu tak tahulah itu apa yang orang feedback daripada customer lah. So jadi kenapa lama tunggu tu, kena tengoklah juga ada bagi pilihan warna tak. Kalau tak bagi pilihan warna, nak satu warna tu je pun balik awal juga kan. Saat girang susah agak nak dapat. Jadi kena bagi beberapa pilihan warna lah. Dan kita tanya, ada rebate ke? Memang tak ada lah rebate kalau kereta Beza ni bang. Kereta King kot apa dah hal. Tapi setakat 3,400 tu saya boleh bagilah. Tak ada masalah kereta Beza. Okey je. Saya boleh bagi kan. Saya boleh bagi 3,400 tu commission tu saya boleh bagi ke awak. Apa dah hal. So apa pilihan yang ada kalau dah lama sangat nunggu ni? Saga lah bang. Saga, kereta Saga yang baru. Sebelum tu saya Ahmad Auto. Lama aku cerita baru sekarang aku nak cerita. Okey, Ahmad Auto ni kereta baru Proton Pro 2 Toyota Honda Mitsubishi. Jadi ambil Saga lah. Saga baru kan. Saya cover 190 Malaysia. Saga baru ni pun berbala lah juga 1.3 kan. Okey je, tak ada masalah. Kejap je dapat kan. Kereta kilang besar kan. Apa dah hal. Jadi orang kata, kalau anda kata tu ambil je Saga. Okey, berbala juga insyaAllah kan. Berbala lah. Orang kata nak kata fuel consumption tu okey lah, jimat jugalah. Tapi mungkin orang lebih suka Beza kan. Alright. Jadi tak payah pening-pening bang. Kereta Saga ni ada rebate dan commission lagi dia. InsyaAllah. Commission ada, rebate pun ada. Rebate 1,000 bulan April 2025 dia. 1,000 rebate. Commission lagi 800 ke 900. Lebih kurang macam tu lah. Saya bagi extra lagi. Tak ada hal lah. Kita orang kata raya ke tak raya, kita tetap bagi commission ataupun diraya pada tuan-tuan. Kan, kita apa nak, follow kita lah. Like, komen dan share kat sini. Handphone saya 016-3333-676. Ahmad Auto sini. FB page, TikTok dan Telegram. YouTube pun ada. Jadi tuan follow lah kita. Telegram ada, TikTok ada, FB page ada, YouTube ada, semua ada. Jadi ikut situ korang tengok kereta apa yang nak bersama dengan commission. Tuan beritahu kita. Kereta apa jadi pilihan untuk 4 model ni. Proton Pro 2 Toyota Honda Mitsubishi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.